Selamat malam rakan-rakan sekalian. Jadi saya lihat anda semua dan terfikir ramai di antara anda adalah pengikut yang membongkok. Dan sebab itu, tugas saya adalah untuk meluruskan belakang anda. Malangnya, saya tak dapat menyentuh setiap belakang anda satu persatu dan menambah sedikit tenaga ke dalam tulang belakang anda. Kesihatan. Oleh itu, Datanglah lebih dekat ke skrin YouTube, letakkan tangan anda di atas skrin dan bersama-sama kita mulakan senaman hari ini untuk akhirnya menghilangkan masalah bongkok. bagaimana kita akan melakukannya? Sebenarnya kawan-kawan, dengan memberi rangsangan kepada otot-otot badan kita sendiri, kita boleh memperbaiki keadaan kesihatan kita, terutamanya keadaan postur badan. Lebih tepat lagi, lihatlah. Hari ini, kita akan memberi tumpuan kepada otot longissimus. Otot iliokostal. Inilah dua otot tersebut. Dan sudah tentu, kita juga tidak akan mengabaikan otot romboid. Serta rakan setianya, otot trapezius. Otot-otot inilah yang akan membantu anda mendapatkan postur badan seperti seorang raja. Tapi kawan-kawan, kita tidak akan bercakap panjang. Cuaca di luar sangat baik, jadi kita tidak akan membuang masa untuk berbual. Kita akan terus mulakan latihan. Dan hari ini, saya akan dibantu untuk menjalankan set latihan ini bagi memulihkan tulang belakang kita dan menghilangkan bongkok. Teman setia saya, Falik Fitness Academic. Jadi, kawan-kawan, untuk memulakan senaman, kita perlu berbaring dalam posisi mendatar terus di atas lantai. Letakkan penggulung dengan cara begini. Supaya ia berada berhampiran dengan kepala anda, Letakkan tapak tangan anda di atasnya. Jangan malu dan mula angkat siku ke atas dan turunkannya. Angkat dan turunkan. Angkat dan turunkan. anda lakukan 10 ulangan seperti ini. Pada masa yang sama, kepala terletak di dahi anda. Begitulah anda angkat, kemudian turunkan. Di sini anda lakukan. 2 set 10 kali. Selepas anda lakukan pergerakan ini, letakkan penggelik ke tepi dan mula lakukan senaman khas. Ia adalah statik, tetapi ia sangat baik untuk meningkatkan mobiliti bahagian toraks tulang belakang anda dan memaksanya untuk melentik ke arah bertentangan daripada kebiasaannya. Jadi kawan-kawan, di sini ada 2 tahap kesukaran. Yang pertama, sukar, iaitu apabila anda bertumpu pada siku dan dagu anda diletakkan di atas tapak tangan anda. Dan begini caranya. Anda hanya berbaring, berehat, sambil itu berlaku hiperekstensi pada bahagian toraks tulang belakang. Pilihan kedua yang lebih mudah ialah apabila anda meletakkan penumbuk di atas penumbuk. Di atasnya letakkan dagu. Dan dalam posisi ini juga, luangkan masa lapang anda selama 1 atau 2 minit. Seterusnya, kita kembali semula kepada penggelik asal kita. Letakkan ia sekali lagi di hadapan anda. Begitu juga, kita juga bertumpu pada dahi. Dan sekarang kita mula menggerakkan tangan ke hadapan, meluruskannya. Dan tarik kembali ke arah kita. Ke hadapan dan ke belakang. Pada masa yang sama, siku berada di kedudukan paling hujung. Di sini kita cuba angkat setinggi mungkin. Kita buat pergerakan ke hadapan dan ke belakang. Di sini juga kita buat 2 set dengan 10 ulangan setiap satu. Selepas itu, kita alihkan semula penggelik ke tepi. Dan sekali lagi, kita ambil posisi kita untuk meningkatkan pergerakan tulang belakang. Maksudnya, anda boleh lihat, kita gabungkan beban pada otot. Dengan pemulihan pergerakan dan kelenturan tulang belakang kita. Sama ada dalam posisi ini ya. Bagi yang belum, boleh di atas siku. Mulakan dengan ini. Kemudian, secara beransur-ansur, anda akan meningkatkan amplitud. Jadi kawan-kawan, selepas itu,
Penggelik-penggelik setia kita sekali lagi membantu kita mendapatkan postur badan yang sempurna. Sekarang kepala kita diangkat. Dan kita ulangi pergerakan itu. Angkat siku ke atas sekali lagi. Tetapi kali ini, kepala kita tidak menyentuh lantai. Ia terangkat. Kita bertumpu dengan tapak tangan pada penggelek dan angkat siku ke atas. Cuba angkat siku setinggi mungkin dan juga rapatkan tulang belikat sebanyak mungkin. Dengan cara ini, setiap kali kita ulang, kita menguatkan otot trapezius dan otot romboid. Dan kerana kita juga mengangkat kepala, kita juga menambahkan beban. Bersama kami, bersama anda. Pada otot panjang dan otot iliokostal yang telah kita lihat bersama. Di gambar, anda hanya melihatnya, tetapi tidak lama lagi anda akan melihatnya di cermin. Jika anda lihat diri anda dari belakang, tiada siapa pernah nampak otot-otot ini pada anda. Tidak lama lagi, ia akan membesar dan muncul. Jadi kawan-kawan, seterusnya, seperti yang anda sudah agak, kita ada peringkat seterusnya. Peringkat relaksasi dan meningkatkan kelenturan tulang belakang. Dengan menggunakan posisi ini, yang dipanggil posisi rehat. Dah berehat. 2 minit sudah berlalu. Ini kan internet. Di sini masa berlalu dengan cepat. Baru saja masuk nak tengok resepi puri. Tiba-tiba dah pagi. Dah tengok episod ke-10 siri itu. Macam itulah internet boleh buat anda terleka. Sepatutnya kena buat senaman, bukan macam ni. Kamu buat benda-benda tak berfaedah. Teruskan menonton. Macam tu. Sekarang angkat kepala. Tarik ke arah diri sendiri. Luruskan tangan. Tarik, luruskan. Di sini juga. Bila anda tarik tangan ke arah diri sendiri, anda cuba angkat siku setinggi mungkin. Dan di sini, luruskan tangan. Angkat tangan ke atas. Luruskan tangan. Tangan lurus. Nampak? Lihat dengan teliti sekali lagi. Perasan tak betapa lurusnya tangan? Pernah tengok tangan yang begitu lurus dalam hidup anda? Sekarang anda tahu. Nah, dan sekarang otot kita menjadi semakin kuat. Dan semakin kuat. Tulang belakang semakin fleksibel dan sihat. Ligamen yang anjal membolehkan tulang belakang melakukan pergerakan yang luar biasa. Otot mengawal sendi kita tanpa rasa letih. Malah, ia hanya dipenuhi darah dengan setiap ulangan. Jadi, dan akhirnya sudah tentu. Begini. Sekali lagi. Kita berehat. Oh, kita tunggu. Kalaulah cuaca baik, akhirnya tiba. Supaya kita boleh menyerbu dengan bayonet. Kalau tidak, asik hujan saja. Salji. Nah, itu dia. Nah, itu saja. Kawan-kawan. Itu dia. Dan bersama anda, kita telah melakukan satu set latihan yang akan membuat belakang anda sihat. Sentiasa muda. Tidak mudah bengkok. Dan tidak bongkok sudah tentu. Baiklah kawan-kawan. Jadi, apa lagi? Tulis surat. Beri tanda suka. Anda tahu di mana? Di situ memang ada tanda seperti ini. Ke atas. Anda perlu tekan padanya jika anda suka untuk menunjukkan empati anda kepada saya. Dan kepada maklumat yang saya sampaikan. Serta, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penonton saya. Dan saya sampaikan salam hangat. hai. Sampai kita bertemu lagi dalam rancangan seterusnya, rakan-rakan sekalian. Tulis surat, beri tanda suka, komen, bersukan. Arrivederci.